Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 8 Syawal 1447 bersama dengan 28/3/26, kita teruskan pengajian kita dalam Muqaddimah kepada surah yang baru, Suratul Hijri. Nama dia Suratul Hijri, surah yang ke-15. Surah yang ke-15, kita sudah masuk juzuk yang ke-14. Surah yang ke-15, juzuk yang ke-14. Alhamdulillah, ini di antara nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita istiqamah dengan pengajian kita ni. Istiqamah dengan pengajian kita. Walaupun kita baca 2-3 ayat pagi, tapi dia berjalan. Dan insya-Allah para pelajar pencinta Al-Quran dan Sunnah yang istiqamah dengan pengajian ni, makin hari kita makin rasa jelira. Kata orang jelira maknanya makin rasa sedap. Sebab kita mula faham sikit-sikit ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sebab ayat ni banyak juga yang berulang. Macam cerita-cerita Nabi, kisah para anbiya, dia berulang. Dan juga tentang akidah ataupun tauhid, tawakal kepada Allah, ayat ni berulang kerana dia diperlukan. Cuma dalam bab hukum hakam mungkin dia jarang berulang, sebab dia, ataupun kalau berulang pun dalam sudut lain. Sini dia sebut secara ijmali, secara umum, dalam ayat lain secara tafsil atau ada pendetailan. Itulah nama dia Al-Quran. Nama dia Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, penuh dengan hikmat, penuh dengan hukum, penuh dengan kisah pengajaran, untuk menguatkan iman kita, menguatkan kepahaman kita tentang Allah, tentang Rasul, dan juga tentang apa saja yang berkait dengan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di Muqaddimah Suratul Hijri ayat 493. Tapi sebagai mengambil berkat bacaan ayat, kita akan baca 2-3 ayat dulu. Buka muka surah seterusnya, tengok di awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun.
undur balik ke muqaddimah. Itu dipanggil bacaan ayat, bukan nak tafsir lagi, sebagai ambil berkat bacaan. Suratul Hijri, Suratul Hijri. Asma'us surah, nama-nama surah ini. Summiyat hadhihi suratu bi suratil Hijri. Dinamakan surah ini dengan nama surah Al-Hijri. Dia bahasa Arab ni rumah sama, baris lain, makna lain. Tengok ha, jim, ra. Kalau kita kata hajari, mana batu, surah batu. Tak, bukan batu, hijri. Al-Hijri, Hijri ini perihal penduduk negeri Al-Hijr. Mana dia ni? Mana? Kerana peristiwa mengenai kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Penduduk tempat itu ada disebutkan pada ayat 80 sehingga 84. Maka diambil nama surah ni dengan tu, nama tempat. Biasanya kalau alif lam ra ni dia disebut nama Nabi. Ingat dah, kita dah bahas dulu di awal surah Yusuf dulu, Ibrahim. Mari hak ni nama tempat Nabi. Tak ada surah Samud kan, surah Hud ada, tapi Al-Hijri nama tempat. Duk mana Al-Hijri ni? Tengok ni. Jadi ayat ini, kisah Al-Hijri dalam ayat ini bermula daripada ayat 80. Wa laqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Wa li'anna lafzal hijri lam yuzkar fi ghairiha. Perkataan Al-Hijri ini tak sebut lain, sebut sini ya. Maka dia kalau sebut banyak tempat tak boleh jadi nama surah, payah juga. Jadi oleh kerana dia sebut di sini, ambil dia jadi nama surah. Wa qad waradat ba'dul athar fi tasmiyatiha bidzalik. Telah tersebut beberapa asar, riwayat-riwayat yang menamakan surah ini dengan nama Suratul Hijri. An Ibn Zubair radhiyallahu anhuma, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, asar para sahabat yang menamakan surah ini dengan nama Suratul Hijri. Suratul Hijri. Di mana Al-Hijri ini? Sekarang ni Al-Hijri telah pun dijadikan tempat pelancongan. Orang pergi ke, dia panggil mantiqah Al-Ula. Al-Ula, Ain Lam Alif Hamzah. Al-Ula, Al-Ain Lam Alif, Al-Ula. Al-Ula ni kita duduk di Madinah, naik kereta lebih kurang 400 km pergi ke Al-Hijri. Di sana kita akan jumpa dengan Madain Saleh. Madain Saleh itulah tempat kaum Nabi Saleh yang sembelih unta, mereka dibinasakan. Lah ni jadi tempat pelancongan, orang pakak hidup healing situ. Gitulah dunia nak kiamat, macam-macam jadi. Apalah, setiap orang tu ada tempoh dia. Baik, surah ini diturunkan di Makkah. Suratul Hijri makkiyatun, telah diturunkan di Makkah. Wa naqala al-ijma' ala zalika ghairu wahidin min ahli ilmi. Ramai ulama-ulama ahli tafsir menukilkan Suratul Hijri makkiyah sebab dia cerita, biasanya tabiat surah makkiyah lebih kepada cerita motivasi, semangat, menenangkan hati Nabi SAW dan orang-orang beriman pada ketika itu. Ada riwayat kata waqila illa ayatan wahidah madaniyah. Ada juga ulama kata satu ayat ya dalam surah Al-Hijr ini, iaitulah ayat 87. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Ayat ini madaniyatun. Tak apalah, benda tu teknikal. Baik. Mengandungi 99 ayat. Comel surah dia, nama 99 ayat. Itu
Yang pertama kita dah bincang nama dia. Yang kedua tentang Makki Madani, dia ni Makkiyatun. Yang ketiga bilangan ayat dia 99 ayat. Yang keempat maqasidus surah, objektif surah ni apa? Apakah objektif surah ini? Min ahammi maqasidi hadhihi surah, di antara objektif surah ini yang pertama tasbitul mu'minin, nak menguatkan hati Nabi sallallahu dan orang-orang yang beriman pada saat itu. Saat mereka diganyang, dihentam sana sini, dikhianat oleh Abu Jahal dan geng-geng Pak Abu yang lain, maka Allah turunkan ayat ini untuk menguatkan semangat, meningkatkan keimanan, meningkatkan pengorbanan dan sebagainya. Yang kedua, ibrazu tabi'atil kafirin al-mukazzibin, nak menzahirkan tabiat puak-puak kafir yang mendustakan rasul-rasul, wa dawafi'i takzibihim, dan sebab-sebab mereka mendustakannya. Sebab dia tak beriman lah, kerah kepala, tak dengar kata. Wal masiril makhuf, dan akhir pekerjaan yang sangat berbahaya yang akan menimpa puak-puak kafir. Ni ingat molek. Berbahaya yang Allah janjikan, sangat menakutkan ke atas puak kafir yang akan dibinasakan, wal iazubillah. Allahu akbar. Itu objektif surah. Yang kelima, mawdu'atus surah, beberapa isu, poin utama yang disebut dalam surah ini. Poin utama dalam surah ini, dalam kitab Al-Muharrar dia sebut beberapa perkara yang ringkas. Kemudian kita sudah dengan mukaddimah pimpinan kita ni, insya-Allah. Yang pertama, min ahammil mawdu'at allati ishtamalat 'alaiha surah, di antara isu-isu, poin-poin utama yang disebut dalam surah ini, yang pertama at-tanwih bi fadlil Quran wa makanatihi, menyatakan, menjelaskan kedudukan Al-Quran yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, sebab dia kalamullah, diturunkan untuk menjadi garis, menjadi panduan pada manusia. Wa takaffulillah bihifzihi, Allah jamin, aku turunkan Quran, aku jaga dia. Kalau manusia tak jaga pun jangan. Sebab itulah kalau ada orang pijak Quran, kita kena ambil tindakan supaya orang lain tak buat perangai ni. Nanti kalau semua orang pakat pijak, turun bala, mati habis. Sekarang ni pun kita tengok banyak sudah ujian-ujian yang menimpa. Ni sehari dua ni isu minyak. Saya bukan nak ulah masalah politik, minyak diesel 5 riyal 20 ke tidak. Yang kita nak ulahnya, Allah Ta'ala uji sikit Selat Hormuz tergendala, keluar kenyataan negeri ni tinggal 20 hari lagi minyak, negeri ni tinggal berapa hari lagi minyak, negara ni. Baru kita nampak, oh nipis sangat rupanya. Nah, walaupun negara kita ni banyak telaga-telaga minyak, tapi kalau selat Hormuz tutup, kekeringan juga minyak kita. Yang ingat molek, hak mana ada kuda tu belatih-belatih lah naik. Mungkin satu hari tak ada minyak, tak berjalan, kereta banyak depan tangga, nak bawa ke apa? Nak tukar elektrik tak boleh dah, sebab enjin dia minyak. Banyak cabaran yang kita akan ada. Mana sikit Allah Ta'ala cuik sikit, nak suruh kita sedar, khabar tengok, jangan duk sombong sangat kak. Sebab itulah musim-musim gawat ni mari sehari dua ni pula banyak sungai-sungai kekeringan, sehingga kita diminta supaya solat istisqa, minta hujan. Ini mula satu demi satu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, jangan sombong, jangan angkuh,
Sebab itulah kita jangan buat benda pelik-pelik musim-musim begini. Di saat orang lain duk catu makanan, berjimat cermat, kita kena ambil langkah jimat cermat. Jangan tunjukkan kita ni berasa sombong, tak ada masalah. Kita kena ingat Allah SWT dia uji manusia ni berbagai-bagai ujian. Baik. Wa bayan su'i aqibatil kafirin, Allah Ta'ala nyata juga buruknya akibat akhir pekerjaan orang kafir yang menentang kebenaran. An inadin wa juhud, kerah kepala, tak dengar kata. Kamu tunggulah, tak lama boleh penyakit. Poin yang kedua, zikru ba'dil adillah ala wahdaniyatillahi wa qudratihi. Allah Ta'ala sebut beberapa dalil yang menunjukkan kepada keesaan Allah dan kekuasaannya. Wa ma asbaghahu min ni'amin ala jami'i khalqihi, dan limpahan kurniaan rahmat dan nikmat Allah Ta'ala ke atas hamba-hamba dia. Yang ketiga, hikayatu qissati khalqi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala sebut juga hikayat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa taklifil malaikati an yasjudulah. Allah Ta'ala arahkan malaikat pergi sujud hormat pada Adam. Dan bagaimana malaikat akur dengan perintah Allah. Wa takabburi iblis. Iblis laknatullahi alaihi, sombong, angkuh, tak dengar kata, duk rasa dia comel, dan mereka telah dihalau keluar daripada syurga dan dilaknat sampai ke hari kiamat. Allahul musta'an. Yang keempat, zikru ba'di jawanib min qisasi anbiya'illah. Dalam surah ini akan disebut beberapa sudut tentang beberapa orang Nabi: Ibrahim, Lut, Syuaib, Saleh alaihimus salatu wassalam, alaihim wa ala nabiyyina salatu wassalam. 5. Tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menenangkan hati Nabi agar bersabar. Wa tasbituhu amam ma yalqahu min qaumihi, meneguhkan kedudukan Nabi di hadapan cabaran yang dihadapinya, supaya Nabi tetap pendirian, tak lari, lawan tetap lawan. Ini dia panggil 5 kedudukan. Yang keenam, tattafiqu hadhihi surah. Surah ini juga sekali lagi bertepatan dengan kedudukan surah-surah Makkiyah, yaitu isbat al-wahdaniyah wan nubuwah wal ba'si wal jaza. Nak mengisbatkan keesaan Allah, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkit semula dan pembalasan. Wat tazkir bi masari'it tughah, memperingatkan bahawa segala taut yang jahat-jahat atas dunia ni akan dibinasakan. Semua kumpulan yang mendustakan Rasul hancur lebur habis. Maka kerana itulah Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan inzar wa tahdid, amaran dan juga peringatan. Wa tahwil, menakut, wa taubih, mencela. Allah kata apa, tengok ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kamun muslimin. Puak-puak kafir di akhirat esok duk mikir, kalau aku jadi orang Islam. Letih baru mikir, tengok neraka lulu depan mata baru nak fikir. Kenapa dulu tak fikir? Ini masalah kita. Allah kata, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Lak dia duk makan mentah ke darah, gotu gani, kaya sana sini, makan restoran, makan dia panggil wagyu, ada besarnya ni beribu-ribu, makan buah durian sekilo berapa hak mahal ni, king ni, beratus, sedap, ngak makan.
lah fasawfa ya'lamun, maka tahu ujung jatuhnya di mana. Itu mukadimah kita sikit. Baik, para pelajar sekalian, kita berpindah kepada mukadimah pimpinan Ar-Rahman. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmatlah kepada para panel penulis, para pembacanya, para pendengarnya, para pengikut setia bacaan ini di alam nyata, di alam maya. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita cintakan Quran dan Sunnah, berpegang dengan Quran dengan Sunnah. Kita mati di atas dua landasan ini, mati kita dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi khair. Tengok muka surat 493, pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, intisari kandungan. Intisari kandungan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran dan balasan buruk yang akan menimpa orang-orang yang kufur ingkar. Pada saat itu mereka menyesal dan merasa ingin kalaulah mereka semasa di dunia dahulu tunduk, taat, akur dan menjadi di kalangan orang-orang Islam. Aku ajak masuk Islam tak dengar kata. Orang-orang bukan Islam di negara kita ni, dia baik, dia jinak dah. Ajak buka puasa dia mari. Ajak majlis raya dia mari. Ajak mengucap je dia tak mau. Itu masalah. Nak ajak mengucap payah. Tapi kalau Cina kapur dia mengucap siang kapur mengucap la ilaha illallah go. Masya Allah, bahasa-bahasa yang diguna oleh orang Melayu dia guna belaka. Tapi dia ucap mulut lah macam burung. Dia panggil baberak ni burung gapo hak boleh cakap? Burung tiung. Boleh. Jadi kita jangan orang Islam, orang Melayu ni jadi burung tiung juga. La ilaha illallah tak tahu makna apa. Biar jangan serupa kita. Tak sama kita orang Islam dengan bukan Islam. Walaupun ucapan yang sama, jangan main. Menerangkan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah pada kejadian langit dan bumi serta segala isinya, dan bahawa tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Allah jua perbendaharaan, dan bahawa Allah tidak menurunkannya melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu. Semua gedung rezeki dunia ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, bawah kuasa Allah. Hujan tak turun ni, tu yang kata tak turun dia. Lepas tu kita kena minta dengan Allah. Dia kata tak apa ustaz, kita pergi tembok awan. Berapa kos awan nak tembok awan tu? Kalau kita tembok doa kita minta dengan Allah, tak payah naik helikopter, tak payah naik apa, Tuhan buat turun hujan je. Hujan pula ada sukatan. Lebih daripada hak dia, banjir tergelar air habis. Sekarang ni banjir kita pun tak tahu di mana, tak tahu bila, tarikh tetap tak ada. Kejap-kejap banjir di negeri ni, tergelar air kereta. Sekejap banjir situ, dia panggil banjir kilat. Bahaya banjir kilat. Orang keluar rumah nak pergi beli roti, duduk di stesen minyak, tiba-tiba air mari gem, tergelar kereta. Allahul musta'an. Nak kata apa? Kuasa Allah. Kita nak keluar rumah kak, banyaklah baca doa. Bismillah tawakkal ala Allah, banyaklah baca doa. Tak tahu mari mana. Kadang-kadang kita jalan molek. 2 hari lepas anak keluar daripada jalan ni, tiba-tiba kereta tu mari, dia potong double line. Anak rasa dalam 2 inci dengan kereta kita dengan kereta dia tu. Kalau tidak, tak kuliah kita hari ni. Subhanallah, Masya Allah. Mana kita dengan musibah tu dekat, kita selamat ni dengan sebab Allah jaga kita. Bacalah doa-doa ni, beramallah ni, perisa muslim yang kita duk bagi ni. Bacalah tuan-tuan, kita nak keluar rumah baca, nak pergi mana baca, apa saja pun kita baca. Allah yang menyelamatkan kita. Arak ke tali pinggir keledar, arak ke undang-undang jalan raya, arak ke
Kita jaga molek, orang lain pula tembok mari. Allah. Tengok ni. Allah kata apa? Semua benda tu di bawah kuasa Allah. Perubahan apa ni? Semua di bawah kuasa Allah. Dan bahawa Allah tidak menurunkan apa-apa perkara ni kecuali dengan izin. Mana kalau Tuhan tu lebih air sikit, banjir. Tuhan hantar mari kereta lebih sikit, jam. Nak balik Kuala Lumpur, Kuala Kerai 20 jam. Tu banjir kereta, dia panggil banjir kereta. Nak kata apa? Allahumma musta'an. Baiklah. Menerangkan kisah kejadian manusia, kederhakan iblis yang angkuh takabur dan pertentangan di antara kebaikan dan kejahatan yang terus-menerus berlaku hingga berakhirnya dunia. Dia panggil as-sira' bainal haqqi wal batil, tak akan berhenti. Kalau tuan-tuan kata kita nak tenang-tenang ya hidup atas dunia ini, tak ada. Kita yang mempertahankan kebenaran mesti kena bercakap yang benar. Orang ahlul batil pula dia tak duduk diam juga, dia lawan kita. Jadi jawabnya belawai sokmo lah. Belawai sokmo. Kemudian balasan kebaikan dan kejahatan itu pada hari kiamat masing-masing akan menerima. Apa yang kita yakin dengan pengajian kita, kita pegang apa kita yakin. Orang tak boleh paksa kita tak boleh paksa orang. Tapi kita boleh menjelaskan yang baik, menjelaskan yang benar. Kalau orang terima, fabiha. Kalau tak terima, wa ma alaika illal balagh, kerja kamu menyampaikan. Alhamdulillah kita dah sampaikan. Masing-masing kita akan terima di akhirat esok. Allahu akbar. Masing-masing kita akan terima di akhirat esok. Betul-betul kita tengok orang ni kuat, duk mengata orang, duk cerca orang, buat video, buat poster, buat tu, tiba-tiba tengok dia mati. Di Facebook dia, di TikTok dia penuh dengan kata mengata pada orang. Bagaimana dia nak taubat? Ya Allah, situlah kita rasa lemah lutut, nak berani-berani buat fitnah pada orang, berani-berani mengata pada orang. Kita kalau dah mati tak ada masa nak taubat, anak pergi minta maaf pun tak jadi dah. Allahu akbar. Main balik. Untuk memberi kesedaran dan keinsafan, Allah Ta'ala menerangkan setakat mana buruknya bala bencana dan azab seksa yang telah menimpa kaum-kaum yang kufur derhaka dan tenggelam dalam maksiat pada masa yang lalu. Dalam hal ini diceritakan secara khusus perihal kaum Nabi Lut dan penduduk kampung Aikah di negeri Madian serta penduduk Al-Hijri kaum Samud. Hak ni lorong ni. Ni tempat-tempat gini jadi tempat pelancongan. Orang tak singat ke mati, orang hidup healing situ. Tuan-tuan ingat, sekali tu waktu bala nak buat apa? Hancur lebur. Oleh kerana pada suatu masa dalam zaman Nabi SAW, orang-orang Islam di Madinah tidak senang hati melihat barang-barang dagangan yang banyak dibawa dari luar oleh orang-orang kafir di situ. Maka turunlah firman Allah Ta'ala ayat 88 dan ayat-ayat yang berikutnya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi bertujuan mengajar umatnya supaya janganlah mereka terharap-harap dan menaruh hati semata-mata kepada harta kekayaan seperti yang ada pada orang kafir itu. Kita tengok orang kafir hebat baru tahu. Mereka terharap-harap dan menaruh hati. Tengok orang kafir nampak hebat. Kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada umat Islam kitab suci Al-Quran Al-Karim yang lebih besar daripada segala jenis harta, kekayaan dan kesenangan. Oleh itu, hendaklah orang-orang Islam menurut ajaran Al-Quran dengan sepenuhnya supaya mereka dapat menikmati kesenangan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat. Kita kadang-kadang kagum dengan tamadun, ya, comel situ, comel sini, healing situ, healing sini, negeri ni turun salji, orang pakai duk main, jadi bahasa kagum.
ada setengah negeri ni kita kagum belum kita pergi. Bila kita pergi tak kagum mana. Banyak tempat dah kita pergi melawat. Contoh yang paling senang kali Jepun lah. Dah, dalam kepala otak kita Jepun kat macam syurga dah. Dengan teknologi hok dia buatnya barang pun. Kita ni kalau boleh beli kereta Jepun ori tu, import tu berasa gagah. Duk main kereta clone hok Malaysia buat ni ala. Bila kita pergi Jepun, oh padan pun. Rumah dia pun kotak kecil. Dia buat lubang bawah rumah tu, patut kereta dia pun kotak. Lubang tu dia boleh parking masuk, tak ada tempat. Jadi gilah tengok negara-negara untuk ambil pengajaran. Semalam anak kita dia panggil budak-budak universiti, dia panggil intern pergi kursus latihan di sana. Terkejut dia, sabar-sabar tengok. Dia panjang. Dia kata tanah dia kena nyuruk masuk. Nak naik tangga pun kena nyuruk. Kecilnya rumah. Kata itulah. Hari kata lah kau duduk main hanggut-hanggut. Patut je pun beri hanggut tunduk. Rumah dia kecil-kecil je kena tunduk nak masuk. Kita kata pengalaman hidup ni. Kita kagum belum kita pergi. Sebab itulah orang Arab kata tasma'u bil mu'aidi khairum min antara. Tulis kata-kata hikmah ni. Tasma'u bil mu'aidi khairum min antara. Mu dengar seorang panglima nama dia Mu'aidi, lebih baik pada mu tengok dia. Dia ni panglima hebat. Orang takut belakang dia. Bila tengok tuan dia, kongor ya, aluh je tuannya. Uduh pula. Gitulah keadaan dunia. Kita duduk luar nampak comel, masuk dalam berkarat. Wallahualam. Kita tak kata negara-negara hak teknologi tinggi itu satu kebaikan, tapi kita nak kagum tu berhati-hatilah. Orang panggil berpada-pada lah, pada-pada. Kita kagum dengan kebaikan, dengan teknologi dah. Jangan nak main. Baiklah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan nikmatnya yang besar itu yang diberikan. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan nikmatnya yang besar itu yang diberikan kepada Nabi SAW dan umatnya, iaitu 7 ayat surah As-Sab'ul Mathani, surah Al-Fatihah, yang menjadi intisari Al-Quran, yang diulang-ulang bacaannya dalam sembahyang, serta diberikan Al-Quran seluruhnya yang amat besar kemuliaan dan faedahnya sebagai panduan hidup, dan dijamin pula pemeliharaannya dari sebarang perubahan dan selama-lamanya. Maknanya Allah Ta'ala turun Quran, Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turun Quran, aku jaga. Kamu jangan duk cabar-cabar Quran, jangan duk main-main dengan Quran. Lalu diperintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara berterus terang apa yang diperintahkan kepada baginda, dan janganlah ia menghiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik yang tidak putus-putus menyekat dan menghalangnya. Lawan, dia sekat, kita kekat. Jangan main. Jangan duk main-main. Baik. Bagi menghapuskan perasaan duka cita yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan gangguan musuh-musuh Islam, Allah Ta'ala perintahkan baginda supaya ia sentiasa merayu kepada Allah dan tetap mengerjakan salat dan amal-amal kebajikan selagi hayat di kandung badan. Kerana Allah jualah yang berkuasa menyelamatkannya dan membalas kejahatan golongan yang engkar itu. Musabalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan mereka, jangan takut. Suatu masa mereka akan tunduk dan akur kepada kebenaran Islam. Jadi puak kafir ni kerah kepala setara mana pun, dia akan rebah, dia akan lemah. Baik para jemaah sekalian, itu intisari kandungan dari pimpinan. Sebagai penutup, munasabatuha lima qablaha. Munasabah suratul Hijri datangnya selepas surat Ibrahim. Apa munasabah? Ingat ni. Hunaka tanasub baina hadhihi surah
Di sana terdapat satu munasabah yang menarik untuk kita fikir dan kaji. Di antara suratul Hijri, surah yang ke-15 ini, dengan surah Ibrahim yang ke-14, fil bad'i wal khitam wal madmun. Permulaan surah, penutup surah dan isi surah. Jom kita kaji. Ammal bidayah, permulaan surah ini, fakiltas surataini, dua-dua surah bermula dengan iftatahata biwasfil kitabil mubin, dengan sifat Al-Quran. Tengok suratul Hijri, alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa Quran mubin. Nah, surah Ibrahim baru ini pun dia mula dengan gitu juga. Mula dengan apa ni, alif lam ra. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini dua-dua mula dengan menyatakan sifat Al-Quran. Wa amma al-madmun, isi kandungan dua-dua surah ni apa ya? Fa fi kilaihima, dua-duanya menceritakan tentang tanda-tanda keesaan Allah dan kuasanya. Wasfus samawati wal ardi, sifat langit dengan bumi. Wa irad, dan menjelaskan sedikit secebis daripada kisah Nabi Ibrahim dan beberapa orang nabi yang terdahulu. Tasliyatan li Rasulillah, untuk menenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertembung, berdepan, berlawan dengan puak-puak kafir di zaman dia. Sebagaimana Nabi dulu telah berlawan, Nabi dulu telah bertempur dengan puak-puak umat dia yang kafir, yang engkar keras kepala. Dan semua para Nabi mendapat nusrah minallah, pertolongan daripada Allah, dan kebinasaan puak-puak kafir hak tak dengar kepala, hak tak dengar kata keras kepala. Allahu Akbar. Itu dari sudut madmun, isi kandungan. Wa ammal khatimah, adapun penutup surah Ibrahim. Penutup surah Ibrahim, Allah Ta'ala nyatakan ahwal al-kufar yaumal qiyamah. Allah nyatakan kedudukan puak kafir hari kiamat. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua manusia duduk satu tempat, zahir, tak ada sembunyi belaka. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Allah, orang-orang kafir dibelenggu di rantai. Sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka daripada minyak tar yang sangat panas. Itu dia panggil cerita di akhir khatimah surah Ibrahim. Bagaimana dengan khatimah? Summa qala huna, kemudian Allah Ta'ala sambung di awal ayat ini. Tengok ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kapi-kapi hok kena belenggu tadi, hok duk pakai baju daripada minyak panas tadi, duduk beragak, kalau aku jadi orang Islam, kalau aku jadi orang beriman, kalau aku ikut Nabi, kalau tak ada faedah. Jadi puak-puak kafir tu bila dia mula-mula dia duduk dalam neraka. Orang Islam pun ada juga neraka. Dia panggil usatul mukminin, orang-orang Islam yang derhaka, hak buat maksiat, masuk neraka dulu, na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada disentuh oleh api neraka walaupun sesaat, berat. Jadi puak-puak orang Islam ni bila dia dibakar, tamat tempoh pembakaran, pembalasan, mereka keluar daripada neraka pergi ke syurga akhirnya. Ketika itulah puak kafir bertempur, laukanu muslimi, kalau aku Islam juga boleh keluar daripada neraka. Gitu. Jadi inilah dia kata akhir surah Ibrahim menceritakan haza balagun linnas. Awal surah Al-Hijri Allah kata tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin wa haza tasyabuh
Inilah di antara pendekatan ataupun persamaan permulaan, isi dan khitam kepada dua surah yang mulia ini. Alhamdulillah. Ini di antara hikmah kita belajar ilmu tanasub as-suwar, ilmu tentang munasabah susunan ayat, munasabah susunan surah. Dua-duanya menarik, buka minda, menceriakan pemikiran kita, melapangkan dada, menambahkan iman, insya-Allah. Baiklah, setakat itu dulu. Kita akan sambung besok tafsir surah Al-Hijri daripada ayat yang pertama dan beberapa ayat selepas itu, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.